Kepada Samsung user yang tengah mencari buds yang bawah RM700 dan juga tak suka yang jenis in-ear, aku ada jawapan untuk korang. Korang patut tengok Samsung Galaxy Buds 4 yang baru ni. Untuk apa yang ditawarkan dari segi spek dan audio quality, bagi aku memang sangat berbaloi. Design dia pun dah lain. Case jenis clamshell dengan penutup transparent yang nampak futuristic gila. Sebab dia open type design, aku pakai 3-4 jam editing atau meeting pun telinga rasa selesa, tak berdenyut atau tersumbat tu. Features paling magic kat sini adalah dia punya head gesture. Kalau tangan tengah penuh atau tengah buat something kat sini, tiba-tiba ada orang call, tak payah sentuh buds ataupun phone pun. Korang angguk kepala untuk jawab, geleng kepala untuk reject. Simple tapi benda ni sangat bantu tambahi tangan korang tengah basah ataupun memang tak nak sentuh phone langsung masa tu. Satu lagi disebabkan aku pakai S26 Plus ni, dia punya integration memang sangat seamless. Tambah lagi segi AI dia tu. Paling gempak features interpreter. Kalau korang travel ke tempat yang bahasa dia tak faham, dia bagi live translation terus masuk dalam telinga. Memang game changer kalau korang yang solo traveler macam aku ni. So kesimpulan dekat sini, dia memang selesa, smart dan paling penting tak rimas. Dan kepada yang tertanya pasal audio quality, bagi aku memang sangat puas hati. Walaupun dia tak sepower macam AirPods Pro ataupun versi Samsung Galaxy Buds 4 Pro tu, but it's probably one of the best dari segi audio quality dan juga feature-features yang ditawarkan tu. So, apa pendapat korang? Cuba tulis kat comment section tu.